Korang nampak apa kau nampak? Kau nampak apa aku nampak? Nampak. Aku ada mixed feeling sikit lah pasal ni. Sebab you kena really commit to it lah. Maybe problem lah kalau cakap. Pasal menggunakan mekanisme Wan Daud ni untuk gel ketiga-tiga IP ni bersama. Bukanlah something yang aku tentang. Yang aku boleh kata is actually quite creative pun sebenarnya. Tetapi kalau kau nak gunakan macam in-universe podcaster yang akan jelaskan the world building and untuk IT ni bersama, aku pun kena be immersed bila aku tengah tengok podcast tu, korang. Sebab macam bila kita tengok Police Evo punya tone of movies kan, atau High Council punya movies, lepas tu bila kita tengok pula yang teaser Astro Shaw Cinematic Universe ni, tiba-tiba bila kau tengok yang macam Wan Daud ni, and Wan Daud ni should be in universe tau, tapi dia tak rasa macam ni in universe. Dia rasa macam ni talk show dalam real life yang tengah cakap pasal Astro Shaw Cinematic Universe, faham? Dia save kau nak guna Wan Daud tu as mechanism to explain untuk world building, tapi at the same time kau macam tak commit. Macam kau Wan Daud tu save benda yang di luar universe tau. Dia jadi macam kita, macam podcast tengah cakap pasal universe tu dari luar. Aku dapat that feeling tau.